Rezeki yang sepatutnya dinikmati akhirnya dibuang begitu sahaja. Senario itu sering berlaku pada bulan Ramadan gara-gara berbelanja secara berlebihan di bazar. Wartawan Nur Alia Ramli ada perinciannya. Setiap kali Ramadan, kutipan sisa pekerja pasti meningkat. Di Kota Baru, Kelantan misalnya, ia mencecah 7,884.24 tan, meningkat 4.4% berbanding hari biasa. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menegaskan Ramadan bukan bulan pesta makanan, malah berbelanja secara berlebihan sehingga membawa kepada pembaziran adalah haram di sisi Islam. Benarnya puasa nak mendidik kita supaya jangan ikut perasaan. Jadi bila kita ikut perasaan, itulah kita berbelanja lebih-lebih, beli makanan berlebihan, kuih-muih berlebihan sehingga terbuang. Itu namanya pembaziran. Katanya, kempen kesedaran perlu dipertingkat supaya masyarakat dididik dengan nilai kesederhanaan dan menyedarkan mereka mengenai dosa melakukan pembaziran. Sementara itu, tinjauan RTM di Bazar Ramadan di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru mendapati kebanyakan pengunjung membuat pembelian secara bersederhana. Kita kena beli apa yang kita nak makan saja. Memang kehendak kita kadang macam nak makan tu, nak makan ni, kita tengok macam-macam kan. Tapi kalau bagi saya, kita makan apa yang kita rasa kita boleh habiskan saja untuk elakkan pembaziran. Sementara itu, ada kalangan peniaga menjadikan bulan Ramadan ini kesempatan untuk mengaut keuntungan. Makanan dijual dengan kuantiti yang berlebihan dan pada akhirnya tidak habis dijual. Kalau boleh sama-sama kita boleh banyakkan juadah untuk kita berniaga. Cuma kalau boleh kurangkan kuantiti supaya benda tu tidak berlaku pembaziran. Benda ni penting untuk kita selaku umat Islam supaya kita tidak membazir, terutamanya di bulan Ramadan ni. Kalau lebih tu kita sama-sama sedekah pada yang lebih memerlukan. Makanan dan minuman sememangnya merupakan keperluan asas sebagai kehidupan manusia. Seperti ungkapan, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Oleh itu, berbelanjalah secara berhemah dan bersederhana dan elakkan berlaku pembaziran sepanjang bulan Ramadan ini. Nur Alia Ramli, RTM.